kembali lagi di channel Ideally Music. Okey, hari ni di depan mata aku ada sebiji Mitsubishi Xpander. Okey, kereta ni daripada Milai, Negeri Sembilan. Hari ni kereta ni nak buat soundproof. Soundproof tu apa? Korang dengar ni . Tak dengar? Dengar kan? Sekejap lagi kereta ni bunyi macam, aku malas nak sebut, Kang kena ban pula dengan YouTube nanti. Sekejap lagi lah korang dengar. Okey, tanpa buang masa, jom kita buka panel 4 pintu kereta ni dan kita pasang soundproof. Stay tuned. Masuk kedai, pilih yang terbaik. Di Ideal Auto World, rekam memang klasik. Kami sedia semua pilihan, dari sedan SUV sampai van penuh gaya. Ideal Auto World, kosa jalan raya, kereta idaman semuanya ada. Servis di top, tiada tandingan, puas hati pelanggan. Okey, kan kita dah lepaskan plastik ni. Plastik ni kita kena lukis dekat soundproof untuk buat acuan. Tapi sebelum kita nak buat acuan yang kat luar ni, kita kena tekak dulu bahagian dalam ni. Ni adalah layer pertama, dalam sekali layer yang kedua. Bintang di jalan raya, nak kereta baru atau second hand, kami sediakan ikut budget yang senang. Kualiti pasti, harga berpatutan di Ideal. Okey, sekarang ni kita dah dapat acuan, tapi tak sepenuhnya. Sekejap lagi mungkin kita kena ada modify sikit daripada lebih-lebihan kat sini untuk bahagian bawah ni. Macam korang nampak tadi kat sini kan macam ada tak cukup kan. Okey, sekarang ni kita dah dapat acuan bahagian pintu sebelah kiri ataupun passenger. Sekarang ni kita nak tekak bahagian driver pula. Sama je acuan dia. Yang tadi kita macam ni kan. Kan kita terbalikkan macam ni. Kita lukis balik, kita potong balik. Ini lapisan layer yang kedua. Jadi kita kena buat lapisan layer yang ke dalam. Tapi sementara tu kita kena dapat acuan yang kedua dulu untuk pintu depan. Jadi kita buat pintu belakang. Okey. Sepenuh sabar. Ideal Auto World, nama yang dipercayai, bawa harapan ke destinasi. Ideal Auto World, kosa. Ada lagi. Tak habis lagi. Aduh, mata pisau bertukar-tukar dah ni. Sikit banyak. Boleh. Ada acuan ni. Jom. Kereta penuh bangga, kemana saja kita bersama. Ideal Auto, bintang di jalan raya. Okay, setelah hampir 20 minit kita buat acuan untuk pintu depan, kiri dan kanan. Pintu belakang belum lagi acuan luar dan dalam. So macam korang tengok, ini sebelah kanan dan sebelah kiri. Yang kita perlu hanyalah roller. Tapi menangkan roller tak ada, kita pakai ni aku rembat dengan bini aku punya. Tapi dia tak marah, dia kata tak apa, nanti diganti balik. Kita pasang bahagian layer pertama dulu, bahagian dalam. Masuk kedai, pilih yang terbaik. Di Ideal Auto World, rekam memang klasik. Kami sedia semua pilihan, dari sedan SUV sampai van penuh gaya. Ideal Auto World, kosa jalan raya, kereta idaman semuanya ada. Servis di top, tiada tandingan, puas hati pelanggan jadi keutamaan. Ideal Auto World, pilihan utama, bawa pulang kereta penuh bangga, kemana saja kita bersama. Ideal Auto, bintang di jalan raya, nak kereta baru atau second hand, kami sediakan ikut budget yang senang. Kualiti pasti, harga berpatutan di Ideal Auto, tiada penipuan. Ideal Auto World, kosa jalan raya, kereta idaman semuanya ada. Servis di top, tiada tandingan, puas hati. Siap satu pintu. Dan benda ni aku akan teruskan untuk ke lagi 3 pintu. Ini adalah layer yang kedua. Inilah maksudnya 2 layer. Okey. Layer yang pertama bahagian dalam, layer yang kedua bahagian luar. So ini adalah lengkap soundproof 2 layer untuk
pintu Mitsubishi Xpander. So sekarang ni kita dengarkan dia punya bunyi. Pintu pun rasa berat tau. Okay. Berbeza. Kereta idaman semuanya ada, servis tip-top tiada tandingan, puas hati pelanggan jadi keutamaan. Ideal Auto World pilihan utama, bawa pulang kereta penuh bangga, kemana saja kita bersama. Ideal Auto, bintang di jalan raya. Ideal Auto World, destinasi pasti, kereta impian kini reality. Masuk kedai, pilih yang terbaik. Di Ideal Auto World, mereka memang klasik. Kami sedia semua pilihan, dari sedan SUV sampai van penuh gaya. Ideal Auto World, kosa jalan raya, kereta idaman semuanya ada, servis tip-top tiada tandingan, puas hati pelanggan jadi keutamaan. Ideal Auto World pilihan utama, bawa pulang kereta penuh bangga, kemana saja kita bersama. Ideal Auto, bintang di jalan raya. Nak kereta baru atau second hand, kami sediakan, ikut budget yang senang. Quality pasti, harga berpatutan. Di Ideal Auto tiada. Okey, alhamdulillah semuanya sudah selesai. Kita pasang ke 4 pintu Xpander, soundproof 2 layer hari ini. So ini adalah perbezaan bunyi dia lepas pasang. Padat berbanding daripada mula-mula tadi, bunyi macam kosong, besi saja. Ya betul, memang kosong. So pintu pun rasa berat, kalau nak buka tutup pun smooth, bunyi tak bising. So itu sahaja untuk video kali ini. Bagi sesiapa yang nak berminat, yang nak pasang soundproof, kalau ada cadangan apa-apa, nak saya buat video apa-apa lagi pasal kereta apa, kasih komen kat bawah. Okay, bye-bye. Nama yang dipercayai, bawa harapan ke destinasi.